Hai, have a nice day. So, ada kitchen cabinet yang kita pasang di mana masa yang diperlukan untuk siapkan kabinet dapur tu dalam tempoh 1-2 hari. Ada pula certain kitchen cabinet yang kita pasang, kita memerlukan tempoh dalam 1 ke 8 hari. Okey, tempoh yang diperlukan. Sebab apa? Kita ada macam ni. Kalau anda dah buat concrete tabletop, biasanya kalau kitchen anda tu dia tak berapa nak besar sangat. Mungkin range harga kitchen anda tu dalam 20,000 ke 30,000 macam tu. Pemasangan biasanya akan ambil masa dalam 1 ke 2 hari ataupun maksimum 1 ke 3 hari saja. Namun kalau anda punya kitchen tu, kitchen area tu dia tak ada tabletop, dia kosong, dia tak ada concrete tabletop dan anda gunakan quartz stone, biasanya tempoh pemasangan akan ambil masa dalam 1 ke 8 hari lah. Di mana untuk KL area, untuk KL dan Selangor, pada hari pertama dan kedua kita akan pasang untuk body kabinet aluminium, iaitu kabinet bawah, and then kabinet atas ataupun tall kabinet ataupun fridge kabinet, dan tabletop tu pula dia akan datang 7 hari ataupun 1 ke 7 hari selepas daripada pemasangan body kabinet aluminium. Jadi kenapa macam tu? Sebab kita hanya boleh datang untuk ambil ukuran untuk pasang quartz tabletop selepas body kabinet tu dah siap pasang lah, ataupun base kabinet tu dah siap pasang, barulah kita boleh datang untuk ambil ukuran saiz untuk tabletop yang digunakan dekat bahagian dapur. Dan kita kena balik factory, kita kena potong ikut saiz tu, dan barulah kita boleh pasang dekat rumah anda lah. Jadi sebab itulah ada certain kitchen cabinet kita pasang tempoh dia hanya 1-2 hari, dan pada masa yang sama ada juga kitchen kita terpaksa pasang 1 ke 8 hari macam itulah. Jadi itu yang saya nak kongsikan dengan anda untuk duration pemasangan kabinet bergantung kepada kitchen anda. Kenapa benda ni sangat penting untuk anda tahu kalau anda buat kitchen cabinet dengan blender kitchen? Sebab ada certain customer yang mungkin dia rush untuk masuk rumah yang baru, ada certain kitchen yang mungkin rush untuk celebrate event, mungkin puasa ataupun mungkin hari raya atau mungkin Deepavali, ataupun Chinese New Year. Jadi you all nak kena aware dengan benda ni supaya you all boleh rancang masa dengan betul untuk masuk rumah tu bila. Jadi hopefully tips ni membantu anda untuk anda rancang sebelum anda buat kitchen cabinet dengan blender kitchen, dan dapatkan detail yang lebih jelas supaya anda tahu untuk uruskan anda punya masa untuk masuk rumah anda bila kabinet tu dah siap pasang nanti. Hopefully anda dapat sesuatu, dan ingat untuk anda yang nak buat kitchen cabinet aluminium anda boleh kontak saya dengan segera sebab kita tengah penuhkan slot pemasangan sebelum hari raya. Jadi ingat untuk gunakan kitchen cabinet make sure material aluminium. Itu sahaja daripada saya. Have a great day. Bye.